Okey, dekat depan Zul sekarang kita ada Pro 2 Azia X. Yang ni warna granite grey. Jom kita review sikit. Okey, untuk bahagian depan, korang boleh tengok dekat situ lampu dia datang dengan lampu LED auto on off. Yang mana bila gelap dia akan nyala, bila terang dia akan tutup dengan sendiri. Dan dekat bahagian depan dia dah ada parking sensor dekat bahagian depan dia ada parking sensor dekat situ. Yang tak adanya, tak ada DRL dengan bahagian lips dekat bahagian depan ni, skirting dekat depan tak ada. Lepas tu dekat bahagian tepi korang tengok dekat sini, rim untuk Pro 2 Azia semua datang dengan rim yang satu tona warna macam ni. Dan untuk dia punya signal, dia berada dekat sini. Tu untuk signal. Bahagian tepi sama saja dengan mana-mana model, cuma dia tidak ada skirting dekat tepi sini. Yang ada itu hanya dekat Azia Advance dan Azia SE. Yang ni spoiler belakang tak ada. Dan dia punya bahagian bawah ni sepatutnya dia warna hitam kalau korang ambil yang SE ataupun Advance macam tu. Yang ni tak ada. Yang ni satu warna saja. Dan dia tak ada spoiler lah. Kalau sana ada spoiler kecil. Okey, untuk bahagian dalaman pula, korang boleh tengok dekat sini dia dah menggunakan keyless entry, ada electrostatic, dia punya sensor dekat sini, dan dia dah menggunakan push start button. Untuk dalaman, untuk bahagian seat dia, seat datang dengan seat fabric. Dan untuk steering dia dah boleh naik turun, dia dah boleh adjust. Dan dia datang dengan 4 biji speaker. Jadi siapa yang berminat nak dapatkan Pro 2 Azia X, sekarang ready stock. Dan kita ada rebate 1,500. So siapa cepat dia dapat, boleh PM saja Zul Hilman Pro 2. Assalamualaikum.